Ha. Aku hari ni dekat Meranti Avenue. Ada satu kedai baru buka. Dia baru je 2 bulan. Bang, soalan saya bang. Kenapa abang berminat nak panggil saya bang? Abang orang paling famous sekali dalam Malaysia, abang. Paling famous takat ni. Ayam seko, ayam besar-besar. Ayam besar-besar. Ayam dia juicy sikit lah. Besar Muka aku tak nampak. Wah, minyak sikit. Okey, nasi lemak ni dia kena makan pakai tangan. Ayam dia crispy. Ayam dia cantik tak ada lebam-lebam. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak dia betul-betul rasa berlemak. Sambal dia rasa ada masin-masin sikit. Tidak berapa pedas. Sos black pepper. Sos black pepper ini, kau pernah makan tak? Kicap pahit. Rasa dia macam kicap pahit. Tapi dia punya pahit tak terlalu heavy. Jenis kalau kicap ni tidak terlalu muak. Sedap. Kentang dia besar-besar. Aku rasa dia pakai kicap kan. Dia campur dengan kicap, dia campur dengan lada hitam, dia campur dengan sos black pepper. Tapi aku rasa dia punya rasa unik sikit. Jadi meja dia kurang berlemak. Dia tak rasa creamy, dia tak rasa melemak. Sebab aku pernah rasa dia berlemak. Tapi ni dia tak rasa berlemak. Alhamdulillah.